Tuan-puan, emas mahal dan hanya untuk orang kaya. Tidak, tuan-puan. So, emas boleh dibeli, boleh dimiliki oleh semua orang. So, kalau 1 kilogram ini setengah juta, dan 100 gram ada, 50 gram ada, 10 dinar ada, 5 dinar ada, so macam-macam ada. Nak beli seketul, kalau ada kekangan, boleh pilih cara pembelian EPP, Easy Payment Purchase. So, boleh bayar 6 kali ataupun 10 kali. Tak mampu juga, so boleh beli melalui akaun emas GAP. Akaun emas GAP ni macam mana? Kita buat pembelian ikut gram. So kumpul-kumpul gram cukup, keluarkan emas tersebut. So contoh target untuk 100 gram ini, 100 gram. So boleh beli seketul, bayar seketul and then pick up di branch, ataupun boleh bayar 6 kali atau 10 kali, boleh. Tapi ada komitmen, so setiap bulan tu kena bayar ikut date tertentu. Kalau tak, kena penalti 10% daripada nilai emas tersebut. Kalau rasa gerun, tak yakin, boleh pilih akaun emas GAP, menabung ikut pace masing-masing. So cukup 100 gram, keluarkan. Mudah kan? Dapat sesuatu, jangan lupa follow, save, like and share, dan beli emas Public Gold.